Jom kita mulakan perkongsian hari ini. Kita nak bongkar satu konflik merentas rantau yang jujur saya cakap sangat epik dan tak disangka-sangka dalam sejarah zaman pertengahan. Anda mungkin rasa anda dah tahu semua benda tentang Empayar Purba kan? Tapi percaya cakap saya, kisah yang satu ni memang akan buka mata anda. Cuba anda bayangkan situasi ini. Sebuah empayar maritim, barisan pahlawan asing dan senjata yang penduduk tempatan tak pernah lihat pun seumur hidup mereka. Apa akan jadi kalau seorang Raja Melayu iaitu Chandrabanu Sri Dhamaraja dari Tamralingga tiba-tiba menyeberangi lautan dan mendarat membawa anak panah beracun ke Sri Lanka? Bunyi macam plot filem epik pecah panggung, betul tak? Tapi ini bukan rekaan. Ini sejarah yang betul-betul berlaku. 2 kali. Ya, anda tak salah dengar. Raja Chandrabanu ni bukan sekadar meredah lautan Hindi yang luas tu untuk serang Sri Lanka sekali saja tau. Dia buat sampai 2 kali. Ini tunjukkan yang serangan ni bukan main-main atau sekadar serbuan rambang. Ini adalah satu kempen besar yang didorong oleh cita-cita yang luar biasa tinggi. Bahagian pertama, pulau yang terpecah belah. Kekacauan sebelum badai. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu situasi medan pertempuran ni. Masa penceroboh kita ni sampai, dia sebenarnya sedang menyasarkan sebuah kerajaan yang memang dah goyah. Pada abad ke-13, keadaan di Pulau Sri Lanka memang dah tak stabil. Beberapa dekad sebelum tu ada seorang pemerintah asing yang sangat kejam bernama Kalingamaka. Dia dah musnahkan ibu kota lama iaitu Ponar. Kesannya, rakyat terpaksa lari menyelamatkan diri ke kawasan selatan. Jadi, kerajaan-kerajaan baru pun mula terbentuk. Kemudian, menjelang awal tahun 1200-an, Raja Parakrama Bahu kedua cuba memulihkan keadaan. Dia bina tentera yang kuat dari pangkalnya di Dambadenia untuk mempertahankan pulau tu. Nah, betul-betul di tengah fasa pemulihan yang sangat rapuh inilah, tiba-tiba, Chandrabanu datang menyerang pada pertengahan tahun 1200-an. Macam jatuh ditimpa tangga kan? Bahagian kedua, ganjaran teragung. Memburu relik. Persoalannya sekarang, kenapa nak susah-susah berlayar merentasi lautan yang berbahaya semata-mata nak ke pulau yang tengah bergolak? Jawapannya adalah relik gigi suci Buddha. Ini bukan fasal nak rampas tanah atau kaut kekayaan biasa. Relik ini bukan sekadar artifak keagamaan. Ia adalah ganjaran geopolitik yang paling diidam-idamkan pada waktu itu. Ia adalah simbol mutlak untuk kuasa dan keabsahan pemerintahan di Sri Lanka. Senang cerita, siapa yang pegang relik ni, dialah yang ada kuasa mutlak untuk memerintah keseluruhan kerajaan. Bahagian ketiga, pencerobohan pertama gagal, pertempuran dengan sumpitan. Masa Chandrabanu mendarat di Sri Lanka, dia bawa bala tentera yang pada pandangan orang tempatan sangatlah pelik. Kenapa? Sebab mereka gunakan sumpitan dan melepaskan anak panah beracun dari jauh. Cuba anda letakkan diri anda di tempat tentera Sri Lanka waktu tu. Bayangkan betapa cemas dan kelirunya mereka bila terpaksa berdepan dengan taktik dan senjata pembunuh yang jarang-jarang atau tak pernah langsung mereka lihat sebelum ni. Memang menakutkan. Tapi, jangan pandang rendah pada tentera pertahanan Sri Lanka. Walaupun mereka terkejut dengan senjata beracun tu, mereka tak mudah mengalah. Barisan pertahanan ini diketuai oleh Putra Virabahu dan dengan strategi yang mantap, beliau berjaya mematahkan serangan pencerobohan pertama ni secara total. Tentera Chandrabanu tak ada pilihan lain selain lari dan berundur jauh ke kawasan wilayah utara yang dipanggil Jaffna. Bahagian keempat, perlawanan semula yang epik. Chandrabanu kembali. Kebanyakan raja, kalau dah kalah teruk macam tu, mesti akan kumpulkan baki tentera dan terus berlayar balik kampung kan? Tapi bukan Chandrabanu. Dia ni memang tak reti putus asa. Semasa berada di Jaffna, sikit demi sikit dia kumpul balik kekuatannya. Bukan tu je, dia dengan selambanya mengisytiharkan diri dia sebagai raja di wilayah utara tu. Dan apa yang paling mengejutkan kita, dia siap berjaya dapatkan sokongan dan rekrut askar-askar tempatan daripada komuniti Tamil dan juga Sinhala. Dia ubah kekalahan dia jadi satu peluang emas untuk mencipta ancaman yang jauh lebih besar. Bijak kan? Jadi, beberapa tahun lepas tu, bermulalah pencerobohan kedua. Kalau kita bandingkan dua pencerobohan ni secara sebelah menyebelah, kita boleh nampak beza skala yang sangat-sangat ketara. Pencerobohan pertama tadi ibarat satu kejutan taktikal sahaja, menggunakan senjata pelik, yang akhirnya berjaya ditangkis. Tapi pencerobohan kedua ni, ia dah bertukar jadi satu gerakan ketenteraan yang mendapat sokongan penduduk tempatan sendiri. Ini buatkan risiko dan saiz konflik tersebut jadi berlipat kali ganda lebih besar dan berbahaya.
Pakatan yang terlibat dalam pertempuran klimaks ni betul-betul ubah segala-galanya. Di satu pihak, kita ada Chandra Banu yang mengetuai pasukan gabungan pencerobong Melayu dan penyokong tempatan Tamil serta Sinhala Utara. Habis tu, macam mana tentera Sri Lanka nak balas? Kali ini mereka tak lawan bersendirian. Satu campur tangan yang sangat dramatik berlaku bila Empayar Pandya, sebuah kuasa gergasi dari India Selatan, masuk campur. Mereka bergabung tenaga dengan Sri Lanka semata-mata untuk menyekat kemarahan Chandra Banu. Akhirnya, ketegangan epik ni memuncak di medan pertempuran yang terakhir. Dengan gabungan kuasa besar antara Sri Lanka dan Empayar Pandya, barisan pertahanan tu ternyata terlalu kebal untuk ditembus. Chandra Banu akhirnya tewas dan terbunuh. Ini terus menamatkan segala impian dan cita-cita besarnya untuk menguasai Sri Lanka buat selama-lamanya. Peristiwa ni bukan sekadar notah kaki biasa dalam buku sejarah, tahu tak? Kesannya sangat luar biasa. Ia secara langsung menghubungkan rantau Asia Tenggara dan Asia Selatan dalam satu peperangan darat dan maritim berskala besar. Perkara ini berdiri sebagai salah satu pencerobohan rentas rantau yang paling mengejutkan dan tak disangka-sangka dalam sejarah zaman pertengahan. Ia buktikan pada kita yang percaturan geopolitik antarabangsa ni sebenarnya dah lama wujud, jauh sebelum era moden lagi. Menarik kan? Bila kita kaji balik betapa luas dan terhubungnya dunia purba pada waktu tu. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan persoalan ini. Kalau kempen berskala besar sejauh merentas lautan dari Asia Tenggara sampai ke Sri Lanka ni betul-betul pernah berlaku, agak-agaknya berapa banyak lagi konflik zaman pertengahan rentas rantau yang luar biasa dan epik macam ni dah hilang di telan zaman. Berapa banyak lagi rahsia yang tunggu masa untuk dibongkar. Teruskan meneroka dan kekalkan sifat ingin tahu anda yang luar biasa tu.